bersama kakak, Umi dan Abi. Hari ini saya Umi dan Abi bawa balik Alamanda. Kita tengah beli pedo dan tadi kita beli pedo dan buku Reneso. Tapi kat rumah tu saya nak sidai baju dulu, lepas tu main. Dan ni saya lalu saya beli sama gelang satu tu kat dalam ni. Saya tak nak ambil sebab penat. Kalau nak simpan balik olok hai. Dia turut ni terjatuh ni. Gelang ni kan. Kita kan hari itu kan saya rindu adik-adik saya sebab adik-adik saya kat rumah KL. Saya kat rumah Putrajaya. Saya sedih lah. Masa saya adik-adik saya nak bukan masa birthday umi saya kan. Adik-adik saya nak balik. Saya sedih lah, nangis, muntah kat luar 2 kali. Sekarang ni saya dah tak sedih. Umi saya dengan aku sama acu saya. Acu tu adik, kalau Umi tu kakak, Abi tu abang. Bagi campur abang lah. Kalau Toba tak ada. Dan ibu sendiri. Hai, mana? Kita tengok ni. Ambil sekolah saya. Tadi baru je buat sekolah. Kawan saya yang masa 5 tahun tu kan dah balik dah semua. Ada Abil je tinggal seorang sama saya. Lepas tu pun saya balik dulu, Abil pun balik dia. Abil saya tengah parking ni. Tengok. Hello. Abil saya kan suka potong rambut tau. Tapi nak macam mana? Botak ke? Nak macam Ipin ke? Kalau nak botak, belilah baju Ipin. Kalau memek kan rambut panjang. Saya nak jadi memek. Menjadi Suranti. Umi pandai cakap bahasa Indon ke? Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Memek kan panjang. Saya nak jadi memek lah. Kakak bukan ni ke Fizi? Tak pun Ehsan. Saya ke perempuan. Perempuan, sorry. Kalau Abi tahu tak? Abi saya kan suka potong rambut. Nak jadi botak ke? Kalau botak boleh je. Beli baju Ipin dulu baru jadi botak. Dia mau jadi tok dalang dong. Ngomong-ngomong kok iki. Oh, tok dalang. Dalang version Indonesia. Dalam bahasa Malaysia lah. Tak, Abi jadi Abi kan cakap omong-omong wak iki. Itu Jawa. Mana boleh? Tak boleh. Okay, guys. Lalu kita dah sampai kat rumah. Nenek. Sekarang masih untuk naik. Ring. Tahu tak, lift baru kan dah siap. Tapi kan kalau nak turun boleh, kalau nak naik tak boleh pula. Kejap, kita cuba dulu. Okay? Kan, kadang dia selalu rosak kan? Kalau naik apa? Naik tangga kan? Penat. Kalau naik tangga penat. Kalau turun tangga tak penat. Tahu tak? Tapi mana boleh naik lift sini? Sebab dah kena rosak. Sebab orang tu tekan banyak-banyak kali. Pandai. Hari tu pun ada orang tekan banyak-banyak kali kat situ kan. Lepas tu hari ni pun juga. Kan? Itu ada budak, ramai budak suka main tekan kan?
Esok kan saya tak sekolah. Sebab saya ada apa tu? Appointment. Kat mana? Doktor. Dekat Hospital Tunku Azizah HKL. Dekat tempat kerja kakak tu. Kerja saya? Tempat kerja kakak. School. Kat school. Tak, katakan hospital tu kan hospital tempat kakak. Kerja kakak tu. Yang selalu kakak, sebelum ni kakak masuk ward kat situ. Hospital Puzzle tu Mama ni tempat tu. Mama ni tempat tu. Okay guys. Jangan tutup dulu lah. Kita naik lift dulu baru tutup. Sekejap lagi kita sambung semula. Jadi kita sama saya. Semula kalau dah sampai lift kita sambung semula. Okay, tunggu ya. Tunggu ya. Okay, kita sambung semula. Kita dekat ni. Ni guys. Lihat. Astaga. Apa Umi buat macam ni? Takut jatuh. Umi takut guys. Kakak Umi ni pun jatuh. Tengok muka kakak. Tengok muka kakak. Tahu dah. Kita Jom. nak naik. Lift. Sekejap, kita tengok. Dia pun tutup. Tutup boleh. Ding dong. Ya. Ni yang kakak masukkan tu. Lift ni ditutup. Ni lift baru. Okey. Pegang macam ni. Nah, lift ni ada TV tau guys. Action TV. Nah, kalau siapa buat vandalism, Boleh lah nampak. Cermin. cermin. Jom. Siap ada cermin. Nampak tak? Nampak. Station TV. Fashion TV. Tak pandai lagi. Ya. Tengok dia nampak saya. Ya. Nampak kakak kan? Kita sampai Hai. Ini rumah kita. Okay. Sampai jumpa di macam mana? Jangan lupa sampai saja konten kita. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa komen like saya sama Acu, adik Arin, Pak Su. Bye-bye. Jangan lupa support konten saya. Kakak cantik. Bye-bye. Assalamualaikum.